Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Ilyasa bin Muhammad Shah, laku Ketua Pengarah Program Titian Kasih bersama Asnaf. Kumpulan kami telah membuat aktiviti khidmat masyarakat di Balai Raya Taman Puteri Wangsa, Ulu Tiram, Johor. Dan aktiviti ini berlangsung selama 1 hari, iaitu pada tanggal 23 Februari 2025. Sasaran kami seramai 50 orang di sekitar kawasan Ulu Tiram di antara lingkungan umur 30 hingga 60 tahun. Dan Alhamdulillah, seramai 50 orang telah menyertai dan menjayakan program ini. Tujuan program ini dilakukan adalah untuk membantu golongan asnaf, terutamanya dari segi keuangan, dan mengajar mereka pelbagai aktiviti-aktiviti kemahiran yang serba sedikit boleh menjana pendapatan mereka dengan sendiri dan tidak hanya bergantung kepada bantuan yang diberikan kepada mereka setiap bulan. Program ini juga bertujuan untuk melatih kemahiran bersosial dalam kalangan mahasiswa dan juga untuk melatih mahasiswa Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim bagi menyelesaikan masalah serta melakukan sesuatu kerja itu dengan tekun, cekap dan profesional. Jadi, marilah sama-sama kita saksikan montaj aktiviti yang telah berlangsung selama 1 hari. Aku dah lupa tanya lagi, nama kau pun hilang dari hati. Aku move on, hidup sendiri, tak perlu kau, aku happy. Aku dah lupa tanya lagi, nama kau pun hilang dari hati. Aku move on, hidup sendiri, tak perlu kau, aku happy. Jika hari ini yang terakhir, izinkan ku mendengar suaramu lagi. Jika hari ini ku menghembuskan nafas terakhir, pedulikah kamu? Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah. Teriaklah sekuat manapun aku, suara ini tiada mendengar. Teriaklah, berhentilah berharap, teruskan hidupmu. Mereka yang benar tauhid pada Allah di dalam hatinya, maka mereka hidup sentiasa tenang. Walaupun mereka susah, mereka diuji dengan kesakitan, kesusahan, kepahitan, tetapi mereka ada Allah di dalam hati. Inilah buah ataupun anugerah Allah Ta'ala kepada setiap insan ini, agar manusia itu menjaga cinta ataupun tauhid itu kepada Allah. Di dalam senang dia ada Allah,
Di dalam susah dia ada Allah, di dalam sihat dia ada Allah, di dalam sakit dia ada Allah. Tiada daya dan upaya untuk membuatmu senyum, seakan akan tidur. Yang kusangkakan hanyalah mimpi tidak terperi, genggam merah tanganku. Teriaklah sekuat manapun aku, suara ini tiada mendengar. Teriaklah, berhentilah berharap, teruskan hidupmu. Lafaz kata cinta beri makna rindu. Kita nak bagi dia just macam masak. Bukan sebelum masak tapi macam sebelum makan. Kita agak lembut lah. Agak lembut je lah. Asal boleh lenyek orang kata. Kalau ada garing, kita senang lenyek. Sebab dia dah keras kan. Jadi kita nak biar macam dah berwarna coklat lah luar dia. Tapi dia tak terlalu keras dan tak terlalu lembek. Teriaklah sekuat manapun aku, suara ini tiada mendengar. Teriaklah, berhentilah berharap. Kita dalam rancangan membuat tahu bergedil bersama Cik Cik Juwita. Panggil Neta. Neta. Jadi sekarang Neta kita tengah buat apa? Ni nampak ada goreng kentang cik. Nampak ni kentang. Nampak? Tunjuk sikit kentang kita. Teruskan hidupmu, ku ingin pulang.
Rasulullah Muhammad Rasulullah Muhammad Habibullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur Alhamdulillah kita telah selesai program bersama Asnaf yang diberi nama program Titian Kasih. Dan Alhamdulillah sepanjang program syukur semuanya berjalan dengan baik, dan Kak Long rasa seronok bekerja dengan adik-adik dan terasa muda cik. Dan Alhamdulillah adik-adik berjaya melaksanakan program yang dirancang. Sikit sebanyak kekurangan tu insya-Allah kita boleh perbaikilah. Jika tak ada kekurangan, itu bukanlah manusia. Jadi mana-mana kekurangan dan kebaikan yang kita ada tu sama-sama kita perbaiki dan sebar-sebarkan kebaikan kepada orang lain. Jadi buat bakal guru-guru QGC atau yang lebih dikenali sebagai Marsa, semoga anda menjadi insan pendidik yang berjiwa tauhid dan sentiasa mencari kebaikan dalam setiap apa yang dilakukan, dan mudah-mudahan kebaikan itu tersebar di sekitar kita. Maksudnya masyarakat tu berada dalam kebaikan. Dan jangan lupa selawat, kerana selawat itu ada kekuatan yang kita boleh dapat daripada dalam hati kita. Jiwa kita akan kuat, insya-Allah. Sekian saja daripada Kak Long. Terima kasih.